Assalamualaikum, sekilas fakta 22 April bersama saya Firdaus Hanafiah. Antara berita utama hari ini: tindakan undang turunkan Tuanku Mukhris sah. Pembukaan sidang DUN Negeri Sembilan jadi tumpuan esok. Rais yatim bersekongkol dengan Dr. Mahathir. Baik, kita mulakan dengan perkembangan kemelut tahta di Negeri Sembilan. Bekas Menteri Besar Negeri Sembilan Rais Yatim berpandangan tindakan Undang yang 4 memecat Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris, Tuanku Munawir sebagai sah mengikut perlembagaan negeri itu. Bagaimanapun, dalam wawancara bersama Malaysia Kini semalam, beliau menegaskan krisis berkenaan perlu diselesaikan secara lunak. Kita tak akan campur dalam soal itu. Menteri Besar mahu tak mahu, oleh kerana sesi mesyuarat itu telah sedemikian, dengan pengisian syarat-syarat artikel atau perkara 10, 1 dan 2, hendaklah menjadi saksi kepada dokumen itu. Dokumen itu bertaraf wajib. Dokumen itu bertaraf constitutional dan tidak boleh diremehkan. Jadi dengan keputusan sedemikian, diharap pihak-pihak yang mentadbir Kerajaan Negeri Sembilan harus pulang ke pangkal dan melihat semula apa yang harus dibuat. Rais Yatim juga menjelaskan tindakan menamatkan jawatan Undang yang 4 iaitu Undang Luak Sungai Ujong Mubarak Doha dalam sesi mesyuarat Dewan Keadilan dan Undang DKU pada 17 April lalu adalah tidak sah. Dewan Keadilan dan Undang tiada kuasa memutuskan jawatan atau memecat mana-mana undang. Undang hanya boleh dipecat atau dinaikkan sebagai pemegang kuasa dan keandikaannya di bawah perkara 14. Titah oleh pihak Yang di-Pertuan Besar di mesyuarat 17 hari bulan itu masih tergantung sehingga mesyuarat akan datang. Baru boleh diputuskan. Namun, Dewan itu tidak ada kuasa untuk membuat keputusan sedemikian. Dengan keadaan yang begitu, bolehlah dianggap bahawa Menteri Besar telah melampaui bidang tugasnya dengan begitu segera membuat pengumuman. Sementara itu, Rais yang juga merupakan tokoh budaya dan adat Negeri Sembilan menyifatkan pertikaian yang berlaku itu merupakan satu krisis perlembagaan yang paling besar di Negeri Sembilan. Sejauh mana krisis ni dia boleh pergi ke arah konflik perlembagaan tu sendiri? Itu sedang berlaku. Bukan nak pergi dah. Memang. Dah berlaku. Dan harus hati-hati. Saya tadi mengatakan ini krisis yang paling besar. Ruangnya ada. Ruang undang ada. Ruang yang di-Pertuan Besar ada. Jadi tak boleh berkonflik. Tapi dengan hal ini sekarang konflik dah muncul. Dan tak lama lagi mungkin masuk ke dalam arena politik. Kita tidak mahulah hal ini panjang sehingga ke tahap itu. Sebabnya begini, adat berpatih Negeri Sembilan atau adat berpatih di Minangkabau itu bersifat demokratik. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris, Tuanku Munawir dijadual hadir merasmikan istiadat pembukaan persidangan DUN Negeri Sembilan esok. Setiausaha Kerajaan Negeri Muhammad Zafir Ibrahim berkata, mengikut atur cara majlis, baginda dijadual menyampaikan titah pembukaan pada jam 10 pagi. Menurutnya, Tuanku Mukhris terlebih dahulu akan memeriksa kawalan kehormat sebelum menyampaikan titah di bangunan DUN. Beliau bagaimanapun tidak dapat mengesahkan kehadiran kenamaan lain termasuk Undang yang 4 walaupun jemputan rasmi telah dihantar. Persidangan ini berlangsung di tengah krisis institusi diraja negeri, namun pihak kerajaan negeri menegaskan istiadat akan tetap berjalan mengikut perancangan. Dalam perkembangan lain, Rais Yatim mengesahkan dia sudah meninggalkan Bersatu secara rasmi pada 15 April lalu selepas meletakkan semua jawatan dalam parti itu pada Februari lalu.
Katanya langkah tersebut diambil bagi memberi tumpuan sepenuhnya dalam kegiatan NGO. Pada masa sama, Rais menolak jemputan supaya kembali kepada UMNO. Saya kata, saya jiwa UMNO tahun 46 tetap. Tapi nak masuk sekarang balik ke situ, tidak adalah, tak perlunya. Saya bersekongkol dengan Tun Mahathir, kami sekarang aktif NGO. Yang parti politik tu kalian kendalikanlah. Itu jawapan saya. Jika anda menyukai laporan yang dihasilkan Kini TV, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan skan kod QR yang tertera di skrin atau klik sahaja pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu Kini TV menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Berita seterusnya. 2 individu termasuk seorang timbalan pengerusi sebuah NGO direman selama 4 hari bagi membantu siasatan kes penyelewengan dana zakat berjumlah kira-kira RM230 juta. Perintah reman itu dibenarkan oleh Magistrat Amira Mastura Khamis di Mahkamah Magistrat Shah Alam hari ini. Kedua-dua suspek lelaki itu dibawa ke mahkamah dalam keadaan bergaris dan memakai baju lokap SPRM pada jam 9.11 pagi tadi. Mereka yang berusia 57 dan 61 tahun itu ditahan dalam satu operasi khas di sekitar Lembah Kelang semalam. Difahamkan seorang lagi suspek yang juga pengarah syarikat telah dibebaskan dengan jaminan polis atas faktor kesihatan. Semalam pihak SPRM menyita 18 kenderaan mewah termasuk Porsche dan Mercedes serta hartanah bernilai kira-kira 11 juta ringgit. Sebanyak 33 akaun bank berjumlah kira-kira 120 juta ringgit turut dibekukan. Siasatan awal mendapati ketiga-tiga suspek dipercayai bersubahat melakukan penyelewengan dana zakat sumbangan awam antara tahun 2018 hingga 2024. Timbalan pengerusi NGO terbabit juga dikatakan sudah memindahkan 230 juta ringgit ke dalam akaun syarikatnya bagi tujuan pelaburan dan juga tujuan peribadi. Pertubuhan Ikram Malaysia mengesahkan 3 ahlinya ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung siasatan pengurusan dana zakat. Presidennya Badli Shah Syam Bahari berkata, pihaknya akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM bagi memastikan siasatan berjalan lancar. Dalam kenyataan hari ini, beliau memaklumkan ketiga-tiga individu terbabit direhatkan serta-merta daripada semua jawatan dan tanggungjawab dalam organisasi. Ikram turut menjelaskan kes itu melibatkan tindakan individu dan tidak melibatkan organisasi secara langsung. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan jumlah 230 juta ringgit yang dipercayai diseleweng tidak membabitkan sepenuhnya sumber dana daripada badan zakat. Sebaliknya, dana disyaki diselewengkan itu adalah daripada sumbangan pelbagai pihak dan sumber kepada pertubuhan berkenaan. Beliau berkata sebahagian dari kutipan sepatutnya disalurkan kepada badan zakat sebuah negeri namun gagal berbuat demikian dan dipercayai disalahguna untuk kepentingan peribadi. Pengarah komunikasi BN Selangor Jamal Mat Yunus menyelar kenyataan adun Seri Kembangan Wong Siu Ki berhubung cadangan peternakan babi moden di negeri itu. Beliau mendakwa kenyataan tersebut sebagai biadab serta tidak menghormati institusi raja berperlembagaan. Menurut Jamal, mana-mana pihak yang tidak mahu akur kepada titah Sultan Selangor boleh meninggalkan negeri itu. Sebelum ini, Wong Siu Ki ketika perbahasan titah Sultan Selangor berhujah bahawa isu peternakan babi perlu dilihat dari sudut kesamarataan. Dalam peternakan babi adalah sama seperti yang dihadapi oleh peternakan haiwan yang lain. Namun begitu, amat tukar ceritanya, seperti apa yang dibangkitkan dalam titah ucapan tuanku, isu peternakan babi telah dijadikan sebagai isu politik dan dimainkan oleh pelbagai pihak, termasuklah bekas ahli politik di luar sana.
Sehubungan itu, Sri Kembangan memohon pertimbangan agak diberikan ruang kepada kerajaan dan para pelabur untuk meneroka sistem perenternakan tertutup dan moden. Dalam pada itu, Ketua Pemuda PAS Selangor Muhammad Sukri Omar mendesak tindakan tata tertib dikenakan terhadap adun DAP itu termasuk cadangan penggantungan selama 12 bulan daripada sidang Dun Selangor. Sekilas Fakta kini berada di Spotify dan Apple Podcast. Imbas kod QR dan ikuti kami sekarang. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Firdaus Hanafia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.